Okey, sekarang kepala dongak sikit. Okey, senyum. 1, 2, 3. Senyum. Senyum lah. Susah sangat kena senyum. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Say cheese. So, ini hasil gambar korang. Cantik kan? Pandai korang senyum. Ini kamera mainan untuk budak-budak, tapi dia kamera betul. Daripada anak korang main phone, lebih baik dia main kamera ni. Mana tahu anak korang ada bakat untuk tangkap gambar. Ini kotak kamera tu. Dalam kotak ni kau akan dapat wire USB Type-C, 32GB micro SD card. Lepas tu USB card reader ni. Senang nak transfer gambar dalam phone. Lastly, manual yang kau takkan baca. Kamera ni saiz dia kecil je. Dia ada sarung unicorn macam ni. Yang warna pink ni untuk perempuan lah. Ada warna biru, warna lain untuk lelaki. Siap ada lenyat lagi untuk anak gantung kat leher macam ni. Dekat bahagian tepi ada lubang charger Type-C dengan tempat micro SD card. And ini ada button-button dia. Skrin pun besar. Kamera ni dia boleh tangkap gambar, boleh rakam video. Lepas tu ada game simple-simple macam game ular, game tolak kotak. So anak-anak boleh main. Dan yang paling best, dia ada 2 kamera. Macam kau tengok ni, ini kamera depan. Kalau nak tukar kamera belakang, tekan je button ni. Nampak? Dia tukar kamera belakang. Cun kan? Maknanya ada 2 kamera depan dengan belakang atas ni. Sebelum ni harga dia mahal beratus, sekarang harga dia RM40 je. Cuba kau cek harga berapa kau dapat kat link bawah tu.